Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel YouTube saya, Ayu Afar Family. So hari ini saya masak dua menu simple, tempoyak, udang, petai dengan terong dan mie goreng Indonesia. Oke lah, jom kita masak hari ini untuk buka puasa. Oke, di sini ada udang, saya sudah basuh. Ini udang, saya masak sedikit sebab tak habis. Di sini ada cili api, ada cili masak merah dengan ibu kunyit. Nanti saya blender dengan tempoyak. Di sini ada tempoyak, ada serai, ada daun kunyit. Di sini ada terong, saya campuran terong. Saya sudah potong dan sudah basuh. Di sini ada petai. Dicampur dengan udang, petai, terong. Hari ini masak tempoyak dengan mie goreng. Di sini ada menu kedua, ada mie kuning Indonesia. Saya sudah rebus dan dah basuh. Ini daun sup dia dah kuning, dah tak ada dalam peti ais. Saya ambil, saya potong-potong. Di sini ada kubis. Saya sudah potong dan dah basuh. Dan satu biji telur. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, merica atau lada putih. Okeylah, jom mari kita masak dan mari kita blender dia punya bawang ni. Okey, saya letakkan lada putih sikit. Bawang putih, bawang merah. Kita mesin sampai halus. Letak sedikit air. Okey, mari kita blender. Okey, minyak saya dah standby, dah panas. Sekarang kita tumis dia punya bawang putih, bawang merah. Kita masak sampai dia naik wangi. Okey. Sekarang saya masukkan dia punya kubis. Masukkan dia punya daun sup. Daun sup dah kuning. Okey, sekarang saya masukkan dia punya telur. Masak dulu. Dah masak dia, baru kita pecah-pecah. Okey. Sekarang saya masukkan dia punya mie. Masukkan penyedap rasa. Masukkan garam. Masukkan kecap manis. Okey. Kita gaul-gaul sampai dia sebati. Okey, mie goreng kita dah masak, dah siap. Sekarang kita nak salin, nak letak dalam mangkuk. Okey, mari kita salin.
Oke, sekarang kita nak blender pula untuk masak tempoyak. Ini ibu kunyit, cili api, cili masak merah. Kita letak tempoyak. Oke, masukkan air. Mari kita blender. Oke, mari kita masak tempoyak. Ini tempoyak saya blender dengan cili. Sekarang saya masukkan daun kunyit, serai. Masukkan air secukupnya. Tempoyak dia wangi. Hari ini saya masak simple-simple je, cepat. Masak simple tapi sedap. Masukkan petai, terung, kemudian sebentar kacau-kacau. Oke, dah mendidih. Tempoyak petai campur udang campur terung. Masak simple tapi sedap. Oke, sekarang saya nak masukkan dia punya garam, penyedap rasa, garam, gula. Oke, kita kacau. Oke, tempoyak dah masak. Sekarang saya nak tutup api. Alhamdulillah, ini buka puasa kita orang. Ini ada bermacam-macam menu. Ini tempoyak tadi dengan udang. Ini mie goreng. Yang ini jus tembikai. Yang ini teh ais cincau. Goreng ikan. Tembikai kuning.